Penyanyi Amira Othman berkongsi cabaran dilalui sepanjang tempoh berpantang apabila mengakui terpaksa mengorbankan waktu tidur demi memastikan anak sulungnya mendapat susu ibu secukupnya. Menerusi perkongsian di Instagram, Amira memuat naik beberapa foto sepanjang berada di pusat berpantang termasuk foto hidangan berpantang serta rutin hariannya sebagai ibu. Dalam satu perkongsian, pelantun lagu Hati-Hati itu turut memuat naik gambar sebotol susu yang berjaya dipam sambil meluahkan rasa syukur atas rezeki dikaruniakan. Walaupun mami jadi zombie, tak tidur, sakit belakang, sakit kepala, tapi untuk anak mami, mami usahakan yang termampu dan terdaya juga yang Allah izinkan. Moga Muhammad Jaril Umar sehat, soleh, berjaya dan jadi penyejuk hati mami dan dadi, tulisnya. Selain berkongsi pengorbanan sebagai ibu, Amira turut menitipkan pengorbanan dan penghargaan buat suaminya, pelakon Fata Amin yang sentiasa memudahkan urusannya sepanjang tempoh berpantang. Terima kasih suami saya, selalu tolong memudahkan isteri awak berpantang. Semoga Allah balas jasa baik suami-suami kita semua yang sama-sama memudahkan urusan isteri, katanya. Terdahulu Amira selamat melahirkan cahaya mata lelaki yang diberikan nama Muhammad Jaril Umar. So, tapi kita kena positif je kan. Betul. Saya pun ada orang kata walaupun saya first time kan, tapi ramailah orang-orang yang kakak saya, Fata, family saya. So, tak mudah tapi insyaAllah orang kata apa ni? Tak senang tapi insyaAllah lah mudah-mudahan bala untuk anak kita kan. Memang tak senang. Saya ada tulis, saya kat sebelah tu memang menyaksikan.